Assalamualaikum. Hari ni Kak Fida nak kongsikan dengan anda kita buat seluar kain batik dan seluar komplikat. Biasanya orang sekarang ni susah kan pakai kain ni, jadi kita ubah trend daripada kain kita suka bagi jadi seluar. Bagi jadi seluar, lepas tu kita buat poket dalam tepi ni jadi mudahlah kita nak buku cerita, kita nak bubuh kunci motor ke, telefon, buka tepi. Ya kan? Kita ada seluar komplikat. Lepas tu kita ada juga buat seluar kain batik. Kain batik tak mau pakai, tak mau buat kain, kita boleh hari tu kita buat instant kain batik. Jadi kain sarung ada pinggang siap. Hari ni kita buat seluar pula. Untuk budak-budak pun ada, kita buat seluar daripada kain batik. Ni untuk senang tahan momok dia berada ni. Saiz ni. Okey, siapa yang berminat boleh PM kau.